sentimen-sentimen yang memecah belah kan. Sepatutnya keluar daripada Perdana Menteri. Perdana Menteri. Tapi mengenali Anwar Ibrahim ni pada dulu kita tahu dia memang, Tan Sri mungkin kenal dia lebih lama pada saya kenal lah. Dia memang suka pecah dan perintah. Dan nampak itulah cara dia. Kalau hari ni Tan Sri masih lagi seorang Perdana Menteri, berhadapan dengan semua situasi yang kita hadapi sekarang, kos harga hidup, soal hubungan kaum, soal cabaran global, geopolitik yang berlaku sekarang dengan perang di Iran, Israel dan sebagainya, Kewangan negara yang Amerika meruncing dan China. Apa benda that you would do differently, Tan Sri, as a Prime Minister today? Jawapan mudah, saya tidak akan buat apa yang Anwar Ibrahim buat. Ni ramai yang sindir. baru masuk kan. Saya tak boleh kata apa pun, saya tak akan lakukan. Bukan hanya pasal dia buat, tapi dia buat tak betul. Okay. Macam contoh SST kita bincang panjang lebar tadi. Kalau kata besok kalau saya jadi Perdana Menteri, manalah tahu. Saya tak akan buat itu. Jadi kena sokong Perikatan Nasional lah. Tak akan ada lanjutan sampai beribu-ribu senarai itu. Yeah. Ataupun mungkin saya kata tangguh, jangan naikkan harga elektrik. Itu yang mudah je. Itu soal detail satu-satu. Ataupun soal tangguh dulu, jangan naikkan RON 95. Pasal RON 97 pun tak selesai lagi. Sistem cara macam mana pun tak selesai lagi. Maknanya tadi, kalau apa yang sudah dibuat, bagi saya ini sewajarnya tidak dilaksanakan. Tapi kalau nak buat, matang kita dah bincang soal SST nak ditukar ke GST. Saya pada dasar setuju itu. Pasal dah ada 170 buah negara yang menukar sistem dia pada GST yang dikatakan lebih efisien. Adalah dia punya sebab-sebab dan sebagainya tu. Tapi saya cadangkan, teliti dan kaji, panggil pemegang taruh, industri dan sebagainya, bincang, lepas tu buat keputusan. Dan kalau kita naik jadi kerajaan, mungkin kita akan gunakan itu. Kurang membebankan dan pasti dengan tidak ada 4,000 senarai barangan tu tak dikenakan cukai, kosnya akan agak menurun. Tapi lebih besar daripada itu,